Dalam keheningan pagi, bergema tangisan bayi lelaki di Hospital Kuala Krai, Kelantan pada 7 Disember 2012. Anak didik ini merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik buat pasangan bahagia Encik Hamdan bin Mak Jusoh dan Siti Rahayu binti Muhammad Taib. Pendidikan Pranya bermula di Tadika Yayasan Islam Dungun Terengganu, seterusnya tahun 1 hingga ke tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Seberang Dungun. Anak didik ini sentiasa cemerlang dalam bidang akademik demi mengejar cita-citanya sebagai pensyarah. Ini dibuktikan dengan mendapat hadiah terbaik dalam mata pelajaran matematik, sejarah, pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Anak didik ini juga mendapat tempat pertama dalam ujian akhir sesi akademik dan memperolehi 8A dalam ujian penilaian kelas KAFA UPKK. Kepimpinan dan kepribadiannya kian terselah semasa menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Pengawas dan Pengerusi Unit Beruniform TKRS. Juga bergiat aktif sebagai pengacara Majlis Sepintas dan wartawan Nemo TV. Salam sejahtera. Pada kali ini telah berlangsungnya kejohanan sukan olahraga. Dalam bidang kurikulum, anak didik ini mampu menjulang nama sekolah dengan menyertai pertandingan di peringkat daerah dan negeri. Antaranya kuis Ihya Ramadan Unit Uniform, bengkel kemahiran kawat kaki TKRS, kejohanan pingpong, bola tampar dan tempin bowling MSSD. Terus melangkar kejayaan dalam pertandingan kawat kaki TKRS dengan mendapat naik johan di peringkat negeri, seterusnya membawa pasukan ke peringkat kebangsaan. Syabas diucapkan. Penguasaan bahasa Inggerisnya yang baik menjadikan anak didik ini layak untuk mewakili sekolah dalam pertandingan Smart English, pertandingan public speaking, seterusnya menjuarai pertandingan mini documentary Carnival Perpaduan Bahasa Inggeris di peringkat negeri. Tidak kurang juga kehebatannya dalam bidang agama kerana sejak kecil diberi kepercayaan menyertai pertandingan hafazan Al-Quran lelaki Maharajan MQSS, Ihtifal Kafa dan Karnival KRS dan TKRS. Semangat setiakawan yang tinggi berjaya membawa pasukan sekolah untuk mendapat anugerah Kangsa Showcase KMR peringkat daerah baru-baru ini. Diam-diam ubi berisi ungkapan yang begitu sinonim dengan anak didik ini. Sentiasa menjaga adab, tutur bicara dan berakhlak terpuji, menjadi dambaan hati dan penyejuk jiwa warga sepintas sesuai dengan anugerah Duta Sasiah. Semoga anak didik kesayangan kami ini berjaya mengharungi onak duri dan kerikil-kerikil tajam meniti usia dewasa, menjadi anak soleh berjaya di dunia dan akhirat. Tokoh murid sepintas bagi sesi 2024-2025 ialah Ahmad Sarif bin Hamdan. Tahniah kami ucapkan.